Ulasan filem Walid dari perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillah. Saya terpanggil untuk memberi sedikit ulasan berkenaan dengan filem Walid yang sedang hangat diperkatakan sekarang ini. Filem ini, walaupun dilihat membawa unsur dakwah, secara halus sebenarnya telah menanam benih kecurigaan terhadap amalan-amalan warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti bertarekat, berzikir secara berjemaah dan berguru dengan mursyid. Kita dapat lihat bagaimana watak-watak yang dikaitkan dengan ilmu rohani atau berpakaian seperti ulama tradisi digambarkan secara negatif, manipulatif, sesat atau ekstrem. Ini bukan satu kebetulan. Ia selari dengan agenda golongan Wahabi yang sejak dulu menanam syak wasangka terhadap segala bentuk pengamalan tasawuf yang muktabar. Mereka menolak tawassul, istighasah, talaqi dengan mursyid dan berzikir dengan tertib tertentu. Semua ini digambarkan dalam filem ini sebagai sesuatu yang mencurigakan, sedangkan amalan-amalan ini telah diiktiraf oleh para ulama muktabar dari dahulu hingga kini. Filem ini mungkin nampak seperti buka mata masyarakat, tetapi kita perlu tanya, adakah ia membuka mata kepada kebenaran atau menanam fitnah terhadap amalan yang sebenarnya suci dan diwarisi daripada para salafus soleh? Kita dari blog Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menolak usaha dakwah melalui filem. Tapi bila dakwah itu berselindung di sebalik propaganda pemikiran Wahabi, maka wajib kita beri pencerahan. Kita bukan mahu menanam kebencian, tapi menyelamatkan masyarakat daripada terpedaya dengan wajah baru, golongan yang menolak tasawuf, mursyid dan jalan kerohanian yang sah. Sebagai penonton yang berilmu, mari kita nilai dengan hati terbuka dan berpandukan panduan para ulama, bukan semata-mata emosi atau filem yang nampak Islamik, tapi hakikatnya membawa jarum halus yang memecah belahkan umat.